Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir apa kaitan antara bila kita darabkan satu nombor dengan nombor yang sama dan proses sebaliknya? Dalam kupasan kali ini, kita akan jelajah dengan lebih dekat tentang kuasa 2 dan juga punca kuasa 2. Okey, untuk faham konsep ni, jom kita mulakan dengan sesuatu yang kita semua kenal, papan catur. Cuba perhatikan, ia sebuah segi empat sama yang sempurna kan? Dan ia terbentuk daripada banyak petak-petak kecil. Inilah petunjuk utama untuk perbincangan kita hari ini. Ini terus bawa kita kepada satu soalan yang penting. Katakanlah kita tahu panjang satu sisi papan catur ni ada 8 petak. Jadi, macam mana kita nak kira jumlah semua sekali petak yang ada atas papan tu? Baiklah, mari kita fahamkan proses ni satu persatu. Kita akan mulakan perjalanan dari panjang sisi sebuah segi empat sama untuk mencari jumlah luas keseluruhan. Caranya mudah je sebenarnya. Kita ambil panjang sisi dia, contohnya dalam gambar ni, 4 unit. Lepas tu kita darabkan dengan diri dia sendiri. Jadi, 4 darab 4, kita akan dapat 16. Itulah jumlah semua petak yang ada kat dalam segi empat sama tu. Okey, tindakan mendarab satu nombor dengan nombor itu sendiri ada nama khas dia tau. Jom kita tengok apa namanya. Inilah yang kita panggil kuasa 2. Jadi, daripada kita tulis panjang-panjang 4 darab 4, kita boleh tulis sebagai 4 kuasa 2. Senang kan? Dan hasil daripada kuasa 2 nombor bulat, macam 9, 16 atau 25, adalah nombor-nombor yang istimewa. Kita panggil ia kuasa 2 sempurna. Kenapa? Sebab nombor-nombor ni boleh membentuk sebuah segi empat sama yang betul-betul sempurna. Tak ada lebih, tak ada kurang. Okey, jadi kita dah tahu macam mana nak bina sebuah segi empat sama. Tapi, macam mana pula kalau kita nak buat proses yang terbalik? Ini cabaran yang berbeza sikit. Cuba bayangkan, kita dah ada jawapan akhir, iaitu luasnya 36 unit. Sekarang, kita kena cari balik berapa panjang sisi asal yang menghasilkan luas sebanyak 36 ni. Untuk selesaikan masalah ni, kita ada satu alat khas dalam matematik. Namanya punca kuasa 2. Ia adalah alat untuk kita undurkan balik proses kuasa 2 tadi. Jadi, inilah jawapannya. Bila kita cari punca kuasa 2 bagi luas, kita sebenarnya cari balik panjang sisi asal dia. Punca kuasa 2 untuk 36 akan bawa kita kembali kepada nombor 6. Sekarang, apa kata kita letak dua-dua idea ni sebelah menyebelah? Baru kita nampak dengan jelas macam mana hubungan songsang antara dua-dua ni. Okey, pertama sekali, proses membina. Kita mula dengan satu nombor, kita kuasakan 2 dan kita dapat satu nombor baru yang lebih besar yang mewakili luas. Sekarang, proses mengurai atau menterbalikkan. Kita mulakan dengan luas, kita cari punca kuasa 2-nya dan kita akan sampai semula ke nombor asal kita. Nampak tak? Ia patah balik ke tempat asal. Dan gambar rajah ni memang tunjuk dengan sangat jelas hubungan dia. Kuasa 2 bawa kita dari 6 pergi ke 36 dan punca kuasa 2 pula bawa kita patah balik dari 36 kepada 6. Macam yang buku teks sebutkan, ia adalah operasi songsangan. Satu proses untuk membina dan satu lagi proses untuk menguraikannya kembali kepada asal-usulnya. Anda mungkin fikir ini semua cuma nombor atas kertas kan? Tapi sebenarnya, konsep ni digunakan di sekeliling kita dalam mereka bentuk dan ukuran dunia sebenar. Jom kita ambil satu contoh yang praktikal. Sebuah landasan pendaratan helikopter. Kita diberitahu yang luas kawasan ni ialah 400 meter persegi. Jadi, kenapa kita perlu tahu pasal ni? Bayangkan kita nak bina landasan ni, atau sekurang-kurangnya nak cat garisan tepi dia. Kita mesti tahu panjang setiap sisinya kan? Dekat sinilah kita guna balik alat songsang kita tadi. Kita ambil punca kuasa 2 bagi 400 dan kita akan dapat jawapannya, setiap sisi landasan tu mestilah sepanjang 20 meter. Jadi, kita dah nampak macam mana kuasa 2 dan punca kuasa 2 ni saling melengkapi kan? Satu membina, satu lagi mencari semula puncanya. Ini buat kita terfikir satu soalan yang menarik. Selain matematik, kat mana lagi dalam hidup ni kita guna satu proses untuk membina sesuatu dan satu proses songsang untuk menguraikannya semula? Cuba fikir-fikirkan.